Morning guys, hari ni kita nak check out dari hotel dekat Kyoto, dan selepas ni kita nak ke Nara Park. See you. Morning. Kita dah sampai dekat Kyoto Station. Belakang ni Kyoto Tower. On the way ke Nara Park menggunakan Kintetsu Limited Express. Jadi kat Kyoto Station dia mencabar sikit lah, sebab kita termasuk kat platform Nara Line JR. Tengok timing tak betul kat Google. Sepatutnya kita naik Kintetsu Nara Limited Express. So kita keluar balik and then masuk Kintetsu Line. So maknanya company lain daripada JR. So yang ini kena take note lah. Okay guys, kita dah sampai di Kintetsu Nara Station. So kita ingat sarapan dulu sebelum bergerak ke Nara Park. Apa ni, tak sarapan ni dengan drama train tadi. Dia orang semua dah berlari ya. Lost it. Dah scan dah? Jom kita jalan kaki je daripada Kintetsu Nara Station nak ke Nara. meter 350 meter 5 minute walking. Ha? Berapa km? Hui, km tu. Tapi kata 10 km ke? 10 km. Kalau 10 km tu dah macam masuk run lah. 300 meter je lagi ni. Ya, 300 depan ni je. Okey lah tu. Kalau 10 km Semalam kita jalan dah naik train lah. Semalam kita jalan lebih 1 km boleh je ke? Ha, semalam 2 km macam tu. Kenapa dia macam daun kering lah? Oh, dia ada pucuk dia ni lah. Ada. Oh, ni. Tapi ni dia kenapa dalam sangkar? Mungkin dia ganas kot. Dia macam tak lapar. Hello. Ni mungkin kuarantin kot. Ni ada saya buat apa. So kalau daripada Kintetsu Nara Station memang dekat sangat. Dalam 450 meter saja jalan kaki, tak perlu naik bas. Kalau korang naik ke JR Nara, so korang kena naik bas atau taksi lah ke sini. Dia jauh sikit. Kalau Kintetsu Nara dia dekat. Nampak ni, dah sampai depan ni. Mama berani pula Berani pula Mama dekat-dekat. Dia orang minta makanan Tengok, kalau tak ada makanan dia tak ada datang lah. Tak datang dekat lah. Mama lalu jalan. Sanggup tu lalu. Oh, dia minta makanan, dia tunduk dululah. Dia tunduk je belakang. Oh.
Semua ada beca. Bawa beca ni. Kecil. 1,000, 4,000 yen 12 minit. Dalam berapa? RM100. Pak. Nak beli ke makanan? Takut kena kejar. Tips dia, jangan beli makanan lah. Nak elak kena ni, kena kejar. Dia tahu kita tak ada makanan ni, sebab tu dia tak datang. Dia bau-bau lah. Dia bau. Dia kalau kau tak ada makanan, dia tak ada kejar sangat. Dia bau tu. Oh. Sekitar Nara Park. Ha? Kena gigit? Dia tunjuk. Masya Allah. Ini agresif. Habis. Sampah. Dia tak ada minta izin tu. Tunduk dulu. Tunduk. Hui. Duduk. Hui. Ada. Bukan tangan. Serendam. Macam kucing. Yeah. Tadi kita bagi dia makan ni. Tak tahu kita bagi makan tak tadi dekat dia ni. Dua-dua rekod. Gambar dengan rekod. Wow. Semua pandang sini, kamera. Alright. Ni jinak sikit. Ha? Kalau bagi kat depan ni memang kena kerumun. Jadi kita bagi dekat tengah. I'm strong. So my name is Tsugumi. So Tsugumi. Yes. Wah, kuat perempuan ni. Sap. Kalau tengok pokok sakura ni, dia masih lagi early blooming. Sakura fokus untuk bulan ni March 30. Tapi kita dah balik March 28. Wow, ini sakura penuh ni. Kalau dia cherry blossom, dia full bloom. Masih lagi putih. Dah sampai lah kat Pakcik Mochi tu. Next show pukul 11. Tapi kita nak gerak lah. 5. 5 pieces for eat now or to go. Eat now kan? 1,000 yen. 1,000 yen. Sekejap 次のお客様へどうぞ。Oh. 5でいきますか。もう一つどうぞバラ売りします。ありがとうございます。Belum. お持ちお買い求めでしたら前に。 Mochi ni satu biji 200 sen saja. Ni apa upacara sebelum makan? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Lembut. Dia ada serbuk apa ni? Kacang
Sedap lembut. Ini kacang merah. Ke Pakcik Mochi tu, kita nak ke Kintex Sundaram Station ambil luggage melalui Shigashimuki Shopping Street. Dia punya route ni memang macam well planned lah. Dia punya route turis, ada attraction, tak adalah boring kan. Okay guys, kita baru sampai di Osaka. Tadi berhenti dekat Osaka Namba Station. Sekarang tengah menuju ke hotel. Our next hotel, Hiyori Hotel. Dia berdekatan dekat Namba, dekat dengan Dotonbori. So nanti kita memang target untuk datang ke attraction area Osaka ni dengan walking distance saja. Saya dengan wife kat belakang. Afiq jadi our navigator hari ni. Actually hari pertama petang dia dah start jadi navigator. Dia belajar cepat. First time bagi dia. Kalau tengok cuaca panas, tapi angin dia sejuk. Dia dekat dengan, sebelah dengan Namba Station. Tapi tadi kita turun dekat Osaka Namba. Ni ada McD, depan ni je hotel dia, Hiyori Hotel. Okay guys, kita baru siap check in dekat Hiyori Hotel. Sekarang menuju ke Namba Station. Kita nak pergi Osaka Bay Cruise Santa Maria. So kita pergi ke Namba Station. Okay bang, train macam mana dekat Namba Station? Pening lah. Tak, apa tu, dia punya signboard dia hilang ada balik. Lepas tu kalau tak cakap dengan kat tu dia dekat underground, tak tahu yang kita kena pergi kat Sabah. Sebab dia tak ada signboard untuk apa, media suji lain tu kan. Bila masuk subway tu baru ada media suji punya line punya signboard. Confused. Our next schedule 12.52. This is our lunch today. So guys, kita tengah menuju ke Osaka Bay Cruise, tapi kita nak isi perut dulu. So far tengah hari kita makan yang light. Melainkan semalam lah kita makan burger, Wagyu burger. Kita makan ni apa? Onigiri ya? Kita makan roti telur. Kebanyakannya roti lah. Yang ni memang kita dah scan dengan halal apps. So bila scan dia punya barcode tu, dia tulis halal. Dalam kebanyakan kombini yang kita pergi, 7-Eleven yang paling banyak senang jumpa halal lah. Lawson banyak susah sikit lah nak jumpa, tapi ada juga. Sini ada mochi ice cream. Yang ni kat Malaysia pun ada jual, kata anak saya lah. Tengok dek, dia punya ni. Malaysia pun pernah makan. Okay, kita nak naik Santa Maria Cruise. Yang ini Tenpozan Ferris Wheel, Bay Cruise Santa Maria. Legoland Discovery Center. Dan ada
Osaka Aquarium Kaiyukan. Okay guys, sekarang kita dah dekat Santa Maria Bay Cruise. So dia punya jambatan tu dia dah detach. Kita sampai lebih kurang 7 minit sebelum dia departure. Nasib baik lah. After Sobat Next So member kita jumpa semalam dekat Kiyomizu-dera, dia terlepas lah. Tu lah. Sebab dia beli tiket online juga. Tapi tak tahulah dia tak check dengan kaunter kot. Mana tadi buat dia dengan anak dia? Itulah pasal pergi toilet kot. So member yang kita jumpa dekat Kiyomizu-dera semalam, dia tak sempat naik. Padahal dia dah sampai dulu dah. Tengok dia detach daripada dia punya jambatan. So trip ni dia memakan masa selama 45 minit. Okey, dekat atas ni pun ada tempat duduk. Buat view dia. Yang ni special room lah. This room should be added extra charge. Sala de pasajero. Thank you for boarding the Santa Maria. Silver Moon. Jadi kita nak try naik atas. Atas lagi lama ada kapal hijau. Angin pun sejuk. Kita buat dia dekat deck yang paling atas. Oh, sana ada sakura. Yalah. Oh, tadi dia pergi ke kiri. And then you turn and then ke kanan. So dia kata dia ambil masa 45 minit, mana 2:45 lah. Sama view. Dekat Santa Maria Cruise. Ini depan kita. View depan. 鲨为首的各式海洋生物，各位能开心地观赏鱼儿在水中游泳。 Angin sejuk lah. Angin kuat. Ui. Pakai baju tebal pun tak ada masalah sebab sejuk. Tengah panas. Tapi angin sejuk. Kita baru check in. Kita dah masuk hotel. Dekat Iori Hotel Osaka Namba Station. Going up. This is our room. Okay guys, kita baru sampai bilik. Ni bilik dia. Ada cermin, view. So, ada kerusi, TV, dustbin. Ni apa ni? Ngecek. Dua katil single. So satu lagi bilik untuk wife dengan anak, ada untuk 3 orang lah. Ada sigi kat sini. So ni ada air mineral,
sirih dan cawan. Dan ada safety deposit box. Okay, fridge. Oops. Ada bakul lagi. Ada slipper. Roller. Ada hair dryer. Ni apa? Stroke. Macam vacuum je. Ini nice ke apa ni? Sabun-sabun semua ada kat sini. Sabun muka dan tangan. Dan dapat bus gigi. Buat gigi 2 set. Gelas. Biasalah hanger. Ini apa? Deodorizing mist. So ni untuk letak baju kotor. Bersihkan kasut. Laci. Wow, ada baju tidur 2 set. Kat sini ada cermin. Ini bilik apa? Okay, ini bilik untuk buang air besar. So ni toilet dia. Boleh kata besar. Sabun, paper dia, cermin, shower dia, and then ini bar. Besar kat bathtub dia. Kita nak rehat dah. Lepas ni kita nak keluar ke Dotonbori area sungai tu, Sungai Glikomet. See you. Jom makan. Kalau tak kencang tak tahu kan. Jom kita nak makan. Oh, kalau bakar tu boleh lah. We try our first wagyu in Osaka. Siap ada bunga lagi. Orchid. Ni orchid kan? Okay, saya nak try makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini makan wagyu. Set. Dia punya daging tu, Ya. daging dia cair di mulut. Okay. Mau. Kalau yang ni Belum makan lagi. Oh, yang ni lagi melt memang. dan saya nak cuba makan ni. Yang tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bekerja sendiri. Ini yang ni. Bapa nak buat lah. Ni besar sangat lah. Macam mana lah nak ni? Makan yang kecil-kecil dulu lah. Actually this is our first wagyu. Our family. Dan kita makan di Osaka terus. Kalau minum miso sup, dia kena macam ni je. Ni. Ini kan? Nah, ini tu macam ni. Tak perlu sudu pun. Ni kan yang Papa letak tadi. Dia punya hiasan ni memang presentation dia cantik. Ni Kobe lah kan? Wagyu Kobe kan? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak macam daging dendeng lah. Dendeng buat wagyu. Bukan. Sana sikit. Biasa apa, kalau daging dendeng kita tumbuk dia jadi lembut kan. Tapi kadang-kadang ada yang lihat yang ni memang lembut. Saya bukan orang Jepun ya, saya orang Melayu. Makan dengan garpu. Tak kisahlah kan. Tapi saya nak try. Ni daging wagyu yang kecil-kecil ni. Saya makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya makan wagyu. Dia daging dia lembut. Memang orang kata betul lah, orang kata cair di mulut. Memang sedap. Bukan selalu nak makan ni, bukan selalu lah, maksudnya memang sekali seumur hidup nak makan wagyu ni. Memang sedap. Ni kita bakar lagi. Kita order 2 set sebab 1 set memang tak cukup. Dan kita order additional 1 bowl rice. Okey, sementara tunggu daging dibakar, kita makan nasi. Singgah sini. Saya suka makan yang well done tau. Aku nak bakar lama sikit. Sejam lebih. Daging ni tak payah letak butter ni, kuah ni dengan kicap pun dia dah rasa manis dah. Dia lemak tu dah rasa manis. Dia macam biasa, tak boleh letak apa. Bakar je makan. Nanti lembut, cair di mulut. Licin weh. Adik tu makan tadi. Adik kan? Please adik makan. Licin. Baik, jadi tak boleh makan. Dia boleh makan tak? Abang makan. Nanti juga. Abang tu kau makan. Okay, ni last pieces. Boleh makan last pieces. Bismillah. Bisnes tu orang belanja tu. Allah. Oh iya lah. Sedap. Buat hati. Dia jatuh.
Dia cakap. Memang sedap guys. Makan ni wagyu ni, daging wagyu ni. Bakar macam tu saja, tak cecah apa-apa perisa. Dia punya kuah dia manis lah. Dia dah rasa manis lah. Dah tak perlu cecah apa-apa dah. So korang yang berkesempatan nak ke Osaka, recommended pergi ke Osaka Pakar Wagyu A5. Okay guys, lepas ni kita nak jalan pergi Dotonbori, Osaka Wonder Cruise, dan gambarkan dokumen dan jalan sekitar Dotonbori ni lah. Kalau sempat kita nak pergi shopping. See you. Kita naik ni lah, Wonder Cruise Party. Okay guys, kita sekarang tengah beratur untuk Osaka Wonder Cruise. Mana naik boat dekat Dotonbori ni. So ini boat kita. So saya book reservation pukul 8.30 malam. So basically order tiket daripada klub untuk 5 orang, and then time kena reservation dekat dia punya web. So boleh pilih lah timing dia pukul berapa. Kalau tak, kena beratur dekat lane yang sebelah kiri tu, and then beli tiket. Saya rasa dia lambat sikit lah setiap beli dengan naik tu. So yang lain ni adalah yang dah reserve, ikut time reservation lah. Okay, this is our ticket untuk Wonder Cruise untuk 5 orang, 4 dewasa, 1 kanak-kanak. So sebelum ni saya dah beli dekat klub. Daripada klub akan ada dapat QR code. Ini QR code dia. So nanti staff kat kaunter dia akan scan lah. So dia akan scan and then print tiket. Tapi bila dah beli tiket dekat klub, korang kena booking reservation slot. So order dekat dia punya web. So nanti daripada klub tu dia akan bagi link lah untuk reservation time. So saya punya reservation time 8.30 malam. Okay guys, sekarang kita dah naik cruise, tengah prepare. Dia orang tengah get ready lah untuk kumpulkan penumpang. Konnichiwa. Iyalah yang ni. Ui. Korang hidung pula. Okay guys, kita nak beli 10 yen cheese. Alah letak.
Macam ada ni ya. Tengok. Kisah pula tengok. Again, one more time video. Halal. No problem. Push ya. Yeah. Oh, thank you. And cheese. Hai. Okay, sekarang kita dah beli dah Thailand cheese. So saya nak try dia punya rasa. Tadi staff tu kata halal. So sebab kita dah tunjuk Muslim Dietary Card, so kita dah beli. Saya nak rasa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mana dia punya cheese ni? Ada bos. Okay guys, dah makan tadi. Dia punya rasa macam waffle biasa je. Tarik pun dia punya cheese tak ada tarik macam biasa. Ni ada. Boleh pula. Dah jumpa dah cheese dia. Tengok ya. Tengok apa-apa pula. Bahagian tu je yang penuh. Ke? Sekejap. Cantik. Sebab masih ada bentuk. Alahai. 1, 2, 3. Tarik, tinggi. Yeay. Lagi. Yeay.